dia kantoi melancap depan mata saya sendiri. Salam doktor, saya nak tahu adakah cara untuk bantu suami saya atasi masalah ketagihan pornografi? Saya dah beberapa kali gaduh dengan suami saya tentang perkara ni dari sebelum saya mengandung dan ingatkan dia sudah berubah. Rupanya tak, dia kantoi melancap depan mata saya sendiri. Ni dahsyat ni, kes yang agak berat bila mana suami melancap dan ketagih dengan pornografi yang menyebabkan dia dah sampai level ketagihan. You kena faham, bila otak ni dah terbiasa dengan ketagihan, dalam badan kita dipanggil satu hormon panggil dopamin. Dopamin ni akan menyebabkan kita rasa relax, kita rasa happy, kita rasa selesa. Dan bila badan dah selalu ketagih dengan dopamin, dopamin ni boleh dikeluarkan juga ketika waktu dapat achievement, ketika bersenam, itu adalah dopamin keluar. Tetapi, dan juga antara perkara yang boleh menyebabkan dopamin keluar adalah dengan melancap ataupun on. So, bila otak dah terlalu ketagih dengan dopamin, dia akan sentiasa ada masalah ketagihan ni. So, nasihat saya adalah, puan cuba bercakap dengan suami untuk jumpa saya dekat Him Wellness TTDI, saya cuba bantu.